Engkau orang biasa tak buat macam ni? Nak cek madu tualang tu asli ke tak? Biasanya orang yang cek macam ni sebab dia nak tengok madu tu dah dibancuh dengan air atau tak. Ada ramai di antara korang ni aku perhatikan, korang kalau tengok madu cair macam ni, automatik lah korang cakap madu tu bancuh dengan air. Automatik juga korang cakap ni madu tiruan. Sebab korang fikir madu asli ni semuanya pekat-pekat. Orang jual madu tiruan, dia akan bancuh madu tu pekat-pekat sesuai apa yang korang fikirkan. Sebab kalau korang buat cair, siapa nak beli? Berbeza pula dengan madu tualang asli. Madu tualang asli dalam pasaran, majoriti memang cair-cair lah. Korang pernah tak jumpa madu tualang banyak warna macam ni? Ini pun aku rasa korang tak pernah jumpa. Nampak? Semua cair. Jadi orang yang biasa kena tuduh jual madu tualang tiruan ni, kita orang lah. Korang tak percaya dengan kita orang. Sedangkan kita orang ni yang cari madu sendiri. Jadi stop lah guys. Kalau korang nak tengok kualiti madu tu, janganlah korang tengok pekat tak pekat. Memang tak relevan. Korang sendirilah kalau nak buat produk tiruan, adakah korang akan buat seperti mana yang orang tak fikirkan? Sedangkan orang fikirkan A, tapi kau pergi buat Z. Kau rasa laku tak barang kau tu? Cuba korang tinggalkan dekat ruangan komen. Logik ke tak kalau buat macam tu? Alright, ni contoh madu tiruan. Ada 3 botol.